Assalamualaikum. Hai guys, jom Kak Hana nak cerita day 1 Kak Hana pergi ke Korea. So perjalanan kita pada trip kali ni selama 10 hari untuk kita pergi Seoul, Pyeongchang dan Jeju serta transit di Shanghai kemudian balik ke KL. So sampai-sampai tu je, memang kalau kita pergi musim winter ke airport kan panas, so kita pakai baju layering dalam dululah. Lepas tu Kak Hana sewa kereta masa pergi kat Korea. Kita sewa kat Malaysia lah masa tu. Tengok cuaca sejuk. Masa ni tak silap Kak Hana -2. So bila kita sewa kereta, akan ada orang sewa jemput kita kat Incheon Airport Korea. Tu airport. Nah ni kita ambil kereta lah. Kak Hana ambil kereta Kia K3. Sesuai lah untuk kami 3 beranak untuk pergi ke Pyeongchang. So pentingnya kalau nak sewa kereta ni kita kena ada kad kredit, IDP dan pasport. Kena ada 3 benda ni. So Kak Hana book online. So kita pun mulalah perjalanan. So pastikan kalau touch and go ni macam high pass lah. Yang ni kereta dah include siap-siap. Kalau tak, you all kena lalu bahagian cash ataupun kad. Perjalanan nervous jugalah kan. Kalau you all tak ada high pass tu susah tau. So better add on. So ni dia punya R&R. Dan R&R dia sangat bersih dan cantik. Tapi susah nak dapat halal food. Ini 100 km daripada Seoul. So kita pergi ni perjalanan daripada Seoul ke Pyeongchang mengambil masa 3 jam lebih. Tapi sebab kalau you all ada singgah stesen minyak, pergi toilet, R&R, mengambil masa sebab berhenti kan mungkin ke 4 jam lebih sikit lah, depends on cuaca. So jom kita tengok suasana memang sangat sejuk lah. So kat Pyeongchang kita buat 3 hari 2 malam. So Kak Anak akan book Airbnb. Memang kat sana khas untuk main salji, untuk main ski. So tengok ni kat situ sejuk ya. Tengok buah-buahan dia sangatlah segar. So disebabkan sini tak ada makanan halal, so kita bawa ready to eat banyak lah. So kita cari air panas. So sikit tu dah ada ni. Dan kita bawa kita punya bekalan, Maggi ke apa-apa, any food lah. So kita teruskan perjalanan. So bila kat highway tu, kalau korang nak belok dia bagus tau. Kalau kat highway tu dia tunjuk jalan lane pink, korang kena nak belok kanan, belok ikut lane pink. So korang maintain je kat lorong line pink. Kalau korang nak belok ke kiri ada line hijau, korang ikut je, ikut kat waste dia punya map. So sampailah kita punya Airbnb di Sunny House. So Sunny House ni adalah Airbnb kita yang pertama lah. So esok kita akan tukar Airbnb kedua. Jom kita tengok. Rumah dia kecil je tapi view dia sangat cantik ya. Masuk-masuk je dapur, ada ruang tamu, ada toilet sangat bersih, kecil tapi bersih ya. Dan ada ruang tamu yang comel dan dia ada sedikit balkoni. Buka je balkoni tu, Masya Allah, kita tengok dia punya view. Tada! View winter. Memang cuaca sangat sejuk ya. Di Pyeongchang ni memang sejuk betul. So kat atas tu ada loteng lah. Dia lebih pada tatami. Ni kita punya bilik master bedroom. So kat ruang tamu pun boleh tidur tu. Dia boleh jadi sofa bed. So dia ada labang masak. So depan rumah tu buka je pintu, buka je sliding door, boleh main. Zara dah beli dah siap-siap kat Malaysia untuk buat berbola dia, nak buat snowman. So memang niat utama nak pergi Pyeongchang ni memang untuk main salji saja. So sebab my daughter punya wish list, dia nak buka pintu nak main. So tak perlu nak pergi ke ski juga kan. So ini adalah rasa keliling, nak buat bakar-bakar kat luar rumah tu memang boleh lah. Ni view waktu malam di Pyeongchang. So pada waktu pagi tu pula, hari kedua, my husband masak telur, masak sayur. Ini bekal kita daripada Malaysia, ready to eat. Kita buat tom yum sayur sambil tengok view. Ya Allah, Masya Allah cantiknya. Buka je tingkap, ada salji depan rumah guys. So untuk hari yang kedua kita akan one day kita main ski. So kita nantikan untuk day 2. So day 2 ni kat Pyeongchang ni memang aktiviti dia musim salji lah. Tengok ni luar rumah. Luar rumah kan nak masuk parking tu. So memang sangat sejuk. Angin dia menyocok-nyocok je. Walaupun suhu dia -2, -5, tapi dia punya windy tu very very cold. So ni perjalanan untuk day 2. Nanti Kak Hana share ke next video. Kak Hana on the way untuk day 2. Kita pergi main Mono Yongpyeong Ski Resort.
untuk naik cable car, naik mountain Balwangsan. Tengok tu view sepanjang perjalanan di sana sangatlah indah dan cantik. Subhanallah. So let's go to day 2. Bye bye. Assalamualaikum.